Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan format terbaru KSSR dan KSSM kepada semua pelajar di seluruh Malaysia dan Bahasa Melayu merupakan subjek yang wajib lulus dalam peperiksaan. Hai semua, nama saya ialah Cikgu Shirley. Di sini, Cikgu ingin berkongsi 5 tip penting untuk memperbaiki bahasa Melayu anda. Pertama, anda haruslah mengetahui format dan teknik menjawab soalan bagi semua bahagian dalam kertas peperiksaan. Kedua, banyakkan membuat latihan tata bahasa dan karangan serta merujuk kepada kamus dewan jika terdapat mana-mana perkataan yang anda tidak faham maksudnya. Ketiga, banyakkan membaca bahan bacaan bahasa Melayu seperti surat khabar dan majalah untuk menambahkan kosakata dan idea dalam penulisan karangan. Keempat, rajin bertanya kepada guru jika anda menghadapi sebarang kesukaran. Jangan bersikap malu kerana malu bertanya sesat jalan. Kelima, perancangan masa yang efektif juga penting. Dengan cara ini, anda dapat meluangkan lebih banyak masa untuk mengulang kaji subjek lain. Jika anda atau rakan-rakan anda memerlukan guru tuition yang berpengalaman untuk memperbaiki bahasa Melayu anda dengan cara yang berkesan, sertai kelas online interaktif di Misi Jaya. Anda akan dilatih teknik untuk menulis karangan serta diajar cara untuk skor A dalam peperiksaan. Kelas-kelas akan dirakam supaya pelajar dapat menonton semula rakaman jika tertinggal atau tidak dapat menyertai kelas online pada hari tersebut. Jika anda berminat untuk menyertai free trial class di Misi Jaya, sila WhatsApp nombor yang tertera di bawah. Jumpa anda di sana!